Mari bincang soalan pecahan ini. Tambah nombor sama pada pengangka dan penyebut 1320. Hasilnya 4/5. Berapakah nombor ditambah? Selepas pengurangan 4/5, itu pecahan paling mudah. Oh, jadi maksud soalan ini ialah kita perlu faham, iaitu 13/20. Ditambah dengan nombor yang sama. Oh, andaikan nombor ini kita guna satu bentuk atau satu simbol untuk mewakilinya. Jadi kita boleh tulis begini selepas tambah nombor yang sama itu. Selepas dipermudahkan, ia menjadi pecahan paling ringkas, 4/5. Jadi terbentuklah pecahan paling ringkas. Bentuk segitiga ini ialah tambah satu nombor. Jadi berapakah nilai nombor itu? Kita tambah berapa? Nilai segitiga yang ditambah berapa? Baik, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Sudah tentu kita boleh guna kaedah mencuba, iaitu dengan memperluaskan pecahan paling ringkas itu. Perluaskan pecahan paling ringkas itu. Oh, cara mencuba macam itu pun boleh, tiada masalah. Tapi hari ini, cikgu tayang nak ajar semua satu kaedah gabungan nombor dan bentuk. Jadi, macam mana nak buat? Pertama sekali, kita tengok pecahan paling ringkas ini, R. Bila ia dipermudahkan jadi pecahan paling ringkas, iaitu 4/5, maksudnya 4/5 ini. Oh, ia membahagikan pembilang kepada 4 bahagian, penyebut kepada 5 bahagian. Jadi, kita boleh kata pembilang, R, iaitu numerator, kita boleh bahagikan kepada R, 4 bahagian yang berbeza-beza. Sebenarnya, kalau kita perhatikan. Lepas tu penyebut pula. Kita bahagikan ia kepada 5 bahagian. Baik, gunakan melukis garisan. Baik, kemudian, sebab penyebutnya 5 bahagian, dan ia lebih besar daripada pembilang yang 4 bahagian, jadi kita gunakan di sini. Penyebut tolak pembilang di sini, kita boleh cari bezanya. Baik, kita boleh cari bezanya, maksudnya 20. 13 sama dengan 7, jadi inilah perbezaannya. Betul tak? Selepas penyebut tolak pembilang, maka bezanya ialah 7. Baik, jadi kita dah jumpa satu garisan, iaitu satu bahagian bersamaan dengan 7. Jadi nak cari pembilang, penyebut bukan masalah lagi. Jadi kita pilih pembilang, ya, sebab lebih senang kira. Jadi pembilang tu ada 4 bahagian. Maksudnya pembilang sebelum dipermudahkan, sebelum jadi pecahan paling ringkas, ia adalah 4 bahagian. Jadi setiap satu bahagian tu 4 garisan. 1, 2, 3, 4. Darab 7 sama dengan 28. Jadi sama dengan 28. Ini tak ada masalah, ya. Baik. Maksudnya pembilang ni, selepas tambah nombor ni, ia jadi 28. Jadi sangat mudah. Nombor yang ditambah tu ialah 28 tolak 13 sama dengan 15. Jadi yang ditambah ialah 15. Kamu dah belajar ke belum? Sebelum belajar, jangan lupa like dan follow Cikgu Suria.